Nak tengok tilam infrared ni bila lipat besar mana dan tak tahu cara nak lipat, jom Pada nak tunjuk dekat korang untuk cara lipat untuk kita punya tilam. Okey, first yang pertama, korang buangkan angin dahulu untuk bahagian bantal. Yang kedua, korang lipatkan sahaja, dia menjadi kecil tau. Okey, nak nampak kemas bila lipat, korang batangkan dia dahulu. Bila dah butangkan, korang longgarkan semula dia punya valve supaya angin dia keluar semasa korang lipatkan dia. Bila korang dah siap buang angin dekat bahagian bantal, korang dah butangkan dia dan korang dah buka dia punya valve. Okey, korang just gulungkan dia sahaja. Korang boleh gulung sehingga dia jadi kecil tau. So, bila korang dah gulungkan dia, korang tutup semula dia punya bakal tau untuk korang ketatkan dia. Tidak angin dia boleh keluar semula. So, yang ni adalah bila dia dah gulung tau dan korang simpan saja di dalam storage bag. Ni adalah tilam infrared kita bila dia letak dalam storage bag tau. So, kalau korang nak letak dalam kereta ke, nak pergi hiking ke, korang boleh pakai tau. Sebab kalau korang nak galas pun boleh, nak bawa ke mana-mana pun senang saja. So, kalau hampa yang mana berminat untuk kita punya tilam, hampa dapat rasakan dekat bag kuning tau. Bye!